Okay, dalam buku ni tuan-tuan, ada kaedah beberapa soalan hajat. Bila sebut soalan hajat ni, kita penting dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita mesti kena ada soalan hajat. Jadi dalam buku ni ada menceritakan satu kaedah itu mempercepatkan kabulnya hajat kita. Dan bila sebut hajat untuk bisnes kita lah, untuk bisnes, untuk kerezekian kita. Yang kedua, dengan soalan hajat ni kita dapat melapangkan kedatangan rezeki. Ada amalan yang Ustaz kongsi, ada amalan-amalan dalam sembahyang hajat tu untuk melampangkan kedatangan rezeki. Yang ketiga, iaitu bagaimana kita solat hajat untuk mendapatkan rezeki tanpa putus-putus, dan juga yang keempat, mempercepatkan hajat dan rezeki. Kita solat hajat, bagaimana kita nak dapatkan hajat itu cepat datang dan rezeki kita cepat datang. Dan yang kelima itu, dapat dengan solat hajat ini dapat menarik rezeki agar berlimpah ruah. Jadi bukan satu solat hajat semua. Ada lebih kurang 5 solat hajat yang Ustaz akan kongsi kepada anda, yang solat tersebut berlainan, tak sama antara satu sama lain, yang mempunyai kekuatan untuk menarik rezeki. InsyaAllah, kalau anda ingin dapatkan amalan ini, tuan-tuan semua boleh dapatkan buku ni daripada pihak admin, yang mana kita ada offer banyak, tuan semua, ada e-book, ada video dan segala-galanya. InsyaAllah anda boleh dapat buku ni saja pun boleh, dan dapat buku dengan e-book dan juga video pun boleh, insyaAllah. Kalau boleh cepat dan semua, sebab buku ni kita cetak terhad sangat.